Mungkin, tapi tak pernah dia hilang tak cakap apa-apa. Ni lain macam lah. Rumah kau ni kenapa? Macam kena pecah masuk je. Memang ada orang pecah masuk masa aku tak ada. Masa kau dekat sini ke? Taklah, malam tadi aku tidur dekat hotel bajet. Tak sanggup nak balik rumah. Kau tidur situ? Malam minggu pula. Kau tak tahu situ port penagih? Dah malas fikir Jali. Jom duduk dekat depan lah, aku cerita semua. Diorang berdua terus lepak atas sofa dekat ruang tamu. Bahar teruslah cerita semuanya dari hari Jali hantar Bahar ke kereta tu sampai dah sekarang. Weh Bahar, kau kena report polis lah. Jangan buat kerja bodoh lagi. Kau ingat Sarjan Kamarul dekat balai tu boleh harap? Muka dia pun seram masa aku jumpa. Lantaklah, kau tetap kena report. Kalau dia orang dalam pun, at least dia boleh slow down kan geng-geng tu. Kau dah pegang janji tak jejak Kampung Garu lagi kan? Memang aku tak jejak dah, sumpah. Tapi rumah aku ni, tengoklah, barang semua kena kacau. Aircon pun jahanam. Aku syak kerja diorang je. Dah lah, esok kau pergi balai jumpa Kamarul. Cerita betul-betul. Aku balik dulu. Kalau Zarina kontak aku bagi tahu kau. Okeylah, kau balik dulu. Kalau ada apa-apa pasal Zarina, cepat bagi tahu aku. Bila Jali dah belah, Bahar masih berpeluh. Tahap gila punya. Terus dia capai kain tuala, masuk bilik air, buka shower sejuk. Air sejuk tu rasa macam nikmat, macam mandi air terjun. Lega sangat. Tapi tengah syok mandi tu, tiba-tiba Bahar rasa seram sejuk pula. Bahar bermonolog sendiri. Masa aku balik rumah tadi, sofa terbalik. Tapi masa aku borak dalam telefon dengan Jali tadi, aku duduk elok je sofa tu. Siapa betul kan Bahar terus keluar bilik air, lap badan, siap-siap pakai baju semua, terus start enjin kereta menghala ke balai polis. Dekat kaunter balai, polis wanita bertudung tersenyum sambut Bahar. Selamat petang cik, nak report apa ya? Saya nak report kes pecah masuk. Boleh saya jumpa Sarjan Kamarul? Boleh encik ikut saya? Dia tunjuk bilik Sarjan Kamarul. Bahar duduk, kepala legit berfikir. Betul ke Sarjan Kamarul dalang semua ni Dia yang bagi alamat rumah aku ke? Mata Bahar sempat melirik gambar atas meja. Terbeliak biji mata dia. Bahar nampak gambar Sarjan Kamarul berdiri dengan isteri dia dan seorang anak perempuan. Yang buat Bahar terkaku, anak perempuan dia tu muka sebiji macam Zarina. Cantik kan anak saya? Cantik. Jadi apa hal awak datang sini? Sarjan patut dah tahu kan rumah saya kena ceroboh. Saya tak tahu pun diorang curi apa. Tak ada barang hilang, tapi diorang suka masuk masa saya tidur, terbalikkan gambar, tinggalkan kepala kambing berdarah dekat belakang rumah. Ada siapa awak syak buat semua benda ni?